Ingatkan sabun biasa, tapi bila lepas guna je sabun ni dekat motor, terus nampak cantik dan berkilat macam baru lepas polish. Motor bila selalu guna memang akan berhabuk, berminyak dan ada watermark. Kekotoran ni lah yang buat bodi motor jadi lebih kusam dan nampak tak terjaga. Basuh biasa pun kadang tak cukup nak naikkan balik seri warna bodi motor ni. Sebab tu, aku try guna 2-in-1 Ceramic Wash and Wax daripada jenama Shark Wax. Sabun ni bukan sekadar cuci biasa, tapi siap ada ceramic wax sekali untuk bantu bagi bodi motor nampak lebih berkilat dan licin lepas basuh. Aku guna yang 500ml punya sebab senang nak simpan dan guna untuk harian. Cara pakai pun mudah. Macam aku sukat beberapa penutup cecair sabun ni dan tuang terus ke dalam botol foam. Nak tuang terus pun boleh, ikut cara masing-masing. Lepas tu, campur air dan goncang sampai buih jadi tebal dekat dalam botol foam ni. Bila dah siap, terus sembuh dekat seluruh bodi motor. Memang puas hati tengok buih sabun dia, tebal dan senang nak tanggal kekotoran dekat motor. Lepas dah siap sembuh, terus bilas guna air dan lap motor sampai kering. Bila motor dah kering, memang terus nampak perubahan dia. Warna motor jadi lebih menyerlah, bodi nampak lebih bersinar dan permukaan pun nampak lebih licin. Lepas kering, memang sedap mata memandang. Motor nampak lebih clean, kemas dan ada feel macam motor baru. Cek je terus detail dan harga dekat beg kuning bawah video ni sekarang. Jangan lupa tengok sekali ada voucher atau tak sebelum check out.